Kenapa kita tak boleh rasa diri kita lebih baik daripada orang lain? Sebab rasa lebih baik itu adalah sifat iblis. Iblis ni dia angkuh, pelagak dan juga sombong. Allah perintah pada dia suruh sujud pada Nabi Adam, tapi dia tak mahu. Sebab apa? Sebab Adam dibuat daripada tanah, sedangkan dia dibuat daripada api. Jadi kenapa pula aku nak kena sembah Adam? Kata iblis, contoh. Samalah juga dengan kita tadi. Kita tak boleh rasa lebih baik daripada orang lain. Kadang-kadang kita nampak orang miskin pakai baju lusuh. Dalam hati kita, kita kata kesiannya lah dia. Kenapa pula kesian? Sebab kaya atau miskin bukannya ukuran. Entah-entah hubungan dia dengan Allah lebih tinggi berbanding dengan kita. Dia nampak miskin, tapi mungkin tawakal dia lagi tinggi daripada kita. Dia nampak miskin, tapi mungkin ibadah dia lebih khusyuk berbanding kita. Dia nampak miskin, tapi mungkin kesabaran dia lebih tinggi daripada kita. Dan dalam Al-Quran berkata, pahala sabar ini tak ada sempadan. Jadi, tak ada sebab kita nak rasa lebih baik daripada orang lain. Sebab Allah tak tengok harta kita, tak tengok rupa kita, tak tengok pangkat kita. Allah hanya tengok hati dan juga takwa kita. Jadi kalau anda nak faham lagi message deep macam ni, dapatkan buku Message Deep dalam Al-Kahfi. Buku ini akan membuka mata anda dengan message deep yang membongkar sikap buruk kita. Tunggu apa lagi? Dapatkan di beg kuning sekarang.